Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada muka surat 10 untuk matematik tahun 4. Tengok soalan 1. Nyatakan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531. Macam mana nak tahu nombor tu nombor ganjil? Satunya, kalau kamu cuba bahagi dengan 2, dia ada titik perpuluhan. Kalau tidak pun, lagi senang lagi, nombor-nombor tersebut ada di hujung sekali itu, sama ada 1 di hujung nombor tu 1, 3, 5, 7 atau 9. Di hujung, depan tak apa. Okey? Mari tengok soalan nombor 1. Nyatakan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531. Jadi 520 bukan nombor ganjil sebab belakang dia kosong. Jadi nombor selepas ini adalah 521. Apakah nombor ganjil seterusnya? 523. Belakang tu jadi ubah. 525, 527 dan 529. Oops. Dan juga 531. Sebab dia tak kata di antara. Kalau di antara, jangan masukkan 531. Tapi dia kata sehingga. Hingga 531. Jadi 531 pun kita masukkan sekali. Soalan 2. Senaraikan semua nombor genap dari 2001 sehingga 2012. Semua nombor genap. Jadi nombor genap adalah terbalik pada nombor ganjil. Nombor ganjil tak boleh bagi 2. Nombor genap boleh dibahagi 2 dengan tepat. Ataupun nombor-nombor ini berakhir dengan 0, 2, 4, 6 atau 8. Jadi apakah nombor selepas 2001? Ialah 2002. Jadi ini adalah nombor genap pertama selepas 2001. Dan kemudian 2004, kita ubah saja belakang ni 2, 4, 2006, 2008 dan tambah 2 lagi dekat sini akan jadi 10. 2010 dan 2012. Termasuk sekali nombor yang diberikan di sini. Dan soalan nombor 3. Kelaskan nombor-nombor yang berikut kepada nombor genap dan nombor ganjil. Nombor genap akhirnya 0, 2, 4, 6 dan 8. Nombor ganjil berakhir dengan 1, 3, 5, 7 atau 9. Okey, jadi kita senaraikan nombor genap, apakah nombor tersebut, dan nombor ganjil. Okey, ambil satu persatu. 50,204 akhirnya itu ialah 4. Ini adalah nombor genap. 16,783 akhirnya itu adalah nombor 3. Jadi ini adalah nombor ganjil. 76,000 akhirnya adalah 0. Ini adalah nombor genap. 84,316 akhirnya itu adalah 6. Jadi ini nombor genap juga. 64,271 akhirnya 1. Ini adalah nombor ganjil. 64,272
Dan 90,909 berakhir dengan nombor 9. Jadi ini juga nombor ganjil. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.